Jadi kepada semuanya, apa khabar saudara? Saya selalu cakap, orang Malaysia ni, khususnya orang Melayu, dah tahu dah daripada Perdana Menteri sampai ke bawah, semua kaki kencing. Rakyat dah tahu dah ni kena kencing, tapi tanya rakyat apa khabar, baik kan? Kan, itu indahnya orang Melayu ni, dia punya tawaduk dan sabar dia tu sangat tinggi. Berserah redha atas segalanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan semuanya, malam ini saya nak menyentuh beberapa perkara saja. Sebab saya nak mendengar daripada Pak Ustaz ni perkara yang sangat penting. Ya. Jadi malam ni saya nak menyentuh beberapa perkara yang motan saja. Tahu abang, motan ni apa? Orang Negeri Sembilan, kalau cakap orang putih, dia orang putih pun tak faham. Motan tu maksud dekat important. Kan? Kalau ada orang Negeri Sembilan kan, datang-datang semacam-macam kan, hari ni benar-benar motan dia. Maksud dia cakap orang putih ketika tu. Jadi pertama sekali di negeri Pahang ini, tuan-tuan semua adalah mangsa. Pahang ni adalah mangsa. Maksud saya apa? Tuan-tuan, mangsa penipuan. Baik orang UMNO, baik orang Barisan Nasional, baik tuan-tuan, semua rakyat Pahang lah. Maksud dia apa? Saya bagi tahu. Ketika kempen pilihan raya, Pahang ni serentak dengan pusat tu. Serentak dengan pusat. Okey. Ketika kempen pilihan raya, tuan-tuan, apa kempen Barisan Nasional? Pagi, petang, siang, malam, tidur, jaga, kenyang, lapar. DAP, Pakatan Harapan, jangan undi kerana DAP akan menghancurkan orang Melayu. Betul atau tidak? Kerana itulah orang UMNO ni saudara, demi jihad bersama dengan UMNO, perlu lawan DAP, itu yang dia menang. Kalau masa pilihan raya itu, dia kata, tuan-tuan, undilah kami. Besok bila kursi tergantung tak cukup, kami akan peluk DAP. Ingat orang UMNO akan undi tak dia? Orang UMNO tak akan bagi undi. Jadi, kita patut kesian dekat orang UMNO yang jadi mangsa penipuan. Sama juga dengan orang-orang DAP dan orang-orang PH. Itu sebab sekarang yang panik bukan kita. Yang panik antaranya DAP dan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab orang Cina pun mula bercakap lah. Dan orang Cina ni punya marah betul real. Di Sabah tu kan, kali pertama dalam sejarah lama dah, ini kursi bandar, kursi Kota Kinabalu, kursi yang memang orang tengok pokok. Apa berlaku, hantar botol kicap pun cap DAP boleh menang sebelum ini. Tapi akhirnya ketika orang Cina ni, dia lebih responsif terhadap, lebih bijak. Apabila dia rasa dia ditipu, tak apa, dia senyap. Tapi akhirnya bila dia bagi sekali, kosong DAP. Orang Cina dikempenkan apa dia? Nanti kita perintah Zahid, kita masuk penjara. Biasa dengar kan orang DAP kempen. Tapi akhirnya menipu. Jadi Pahang ni adalah mangsa penipuan yang sangat menyedihkan. UMNO dapat sekitar Barisan Nasional 17 kursi. Perikatan Nasional pada ketika itu kita bersama dapat 17 kursi. 17 kursi dia. 17 kursi Barisan Nasional. Tapi apa namanya ni, Barisan Nasional boleh saja bergabung dengan kita kalau ceritanya kesabilan. Tapi akhirnya dia pergi dengan memeluk 8 pakatan harapan ni. Dia peluk. Sebab apa? Sebab soal kuasa.
agama bangsa dan tanah air, hidup Melayu apa semua ni hanya dekat mulut semata-mata. Tak ikhlas dalam memperjuangkan Melayu. Tak ada nilai pengorbanan langsung. Yang dibincang masa tu apa? Oh, sebab nak menteri besar. Kalau kau nak menteri besar, engkau duduk. Datang bincang. Oh, kami nak menteri besar. Boleh tak? Sebab kami ni kalau tak ada kuasa, mati. Cakap benar-benar. Cakap lugu benar dengan kita. Kan? Kami ni memang hidup ni kerana kuasa. Tak ada kuasa, mati kami. Cakap betul-betul. Kan? Ini hok. Kita pula dituduh tidak ikhlas. Kedua, sebab apa? Oh, besok kalau masuk dengan PAS, Pakatan Bersatu apa semua pada ketika itu sekali, besok nak bertanding pilihan raya susah berdoa. Sukar. Sebab apa? Sebab nanti kita tinggal 17 kursi dia nak bertanding. Yang lain semua susah. Ini apa? Soal dia kuasa, soal dia kursi, soal dia ni. Habis nilai perjuangan Melayu dan Islam itu hidup Melayu, hidup Islam demi agama bangsa dan tanah air hanya jadi penyedap ucapan semata-mata. Menipu. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu saya mengingatkan diri saya. Saya ingatkan diri saya. Untuk apa kita berada dalam politik? Untuk gerakan siasat seperti ini. Kalau sekadar ini bukan pentas nak dapatkan kegemilangan. Kalau nak dapatkan kegemilangan, masuk Akademi Fantasia. Jadi artis, jadi pelakon, lebih gemilang. Kalau sekadar nak cari projek, cari kontrak, pergi jadi kontraktor, pergi meniaga. Ini adalah pentas di mana perjuangan untuk agama bangsa dan tanah air kita, perjuangan untuk masa depan kita. Kita tidak boleh. Dan bila kita bercakap agama bangsa dan tanah air, ia perlukan pengorbanan. Kepentingan jemaah tidak boleh mengatasi kepentingan ummah. Kepentingan ummah perlu diletak di depan, kepentingan jemaah perlu disesuaikan dengan kepentingan ummah. Begitu. Perjuangan ni bukan mudah-mudah saja. Lepas tu hari ni PAS kena serang. Oh, PAS ni memang kerja kahwin cerai. PAS ni memang apa namanya ni banyak. Saudara kena ingat, dalam isu mendepani DAP dan mendepani kumpulan munafik ini, PAS tidak pernah kompromi. PAS tidak pernah kompromi. Kalau tanya saya, satu ketika saya berada di pentas PKR. Saya hantar Anwar Ibrahim sampai pintu Putrajaya. Tapi kalau sekadar untuk berjuang politik ni, untuk apa kita dapat, hari ni saya masih berada di situ. Tapi saya memilih hanya menimbulkan kesedaran, politik ini tidak boleh bersifat keakuan. Aku aja semua. Kan? Ini masalah dengan parti-parti tertentu. Tapi akhirnya kita buat keputusan, tak boleh. Kemudian saya juga pernah berada di pentas BAP. Bukanlah masuk DAP, tapi mana Tok Pekong yang saya tak pergi serah. Majlis makan malam DAP ni, kutip derma itu apa semua, kita pergi serah. Sampai saya ingat lagi sarahan tu kan, kita sebuah keluarga besar, meleren, indoren, huaren, woman tu seicuaren. Pandai saya benda tu. Hafal. Kita sebuah keluarga besar. Tapi pada ketika kita pergi, PAS pergi dengan DAP tak pernah ada kuasa. DAP tak pernah jadi Menteri Keuangan. Tapi apabila DAP menjadi Menteri Keuangan, dah nampak lurus dia, dah nampak dilihat dari Allah SWT, tiba-tiba orang yang selama ini menjadikan DAP modal politik dia, pergi peluk DAP.
Selama ni kita tak percaya di rumah itu ada hantu. Rumahnya ada hantu ni. UMNO mati-mati cakap ini macam ni kita tak percaya. Tapi sekali satu hari takdir Tuhan tunjuk betul-betul. Betul lah UMNO cakap memang jahat DAP ni. Kan? Tapi tiba-tiba orang yang ingatkan kita mengenai bahaya itu pergi peluk. Kan itu politik ke depan ini, saudara. Dalam keadaan kita sedang dihimpit dengan pelbagai isu. Isu terlalu banyak. Tapi masalah kita, saya selalu ingatkan sahabat-sahabat. Masalah kita apa dia? Hari ni orang mengeluh seluruh negara. Saya baru ni pergi Pulau Pinang. Isi minyak. OB, isi minyak. Kan? Pakcik tu, pakcik ada seorang pakcik, farm sebelah. Dia isi minyak, lintai saya. Dia isi minyak, lintai saya. Kan? Last tu, baru dia tegur. Baru dia tegur. Cik Gubat kan? Dia kata, saya Cik Gubat. Dia pun salam, dan minta ambil gambar. Akak tahu tak dia pesan apa? Akak tahu tak dia pesan apa dengan saya? Cikgu, kenapa slow sangat? Cikgu kena lawan kuat. La ilaha illallah. Kita ni kerja keluar masuk lokap saja ni. Pun tak kuat lagi. Tapi itu keluhan rakyat. Rakyat kecewa dengan parti pemerintah. Hari ini 10 orang di jalan, kita tanya, pasti 10 menyatakan ketidakselesaan. 6 orang daripada tu pasti akan mati terus je parti pemerintah. Betul atau tidak? Orang tak simpan dah. Tapi dalam pembangkitan itu saya selalu sebut apa dia? Anwar Ibrahim tidak akan menang pilihan raya ini, kan kalah teruk, kecuali dia boleh menang kalau dengan cara luar biasa. Cara biasa, tobat kalah. Tapi dengan cara luar biasa boleh menang. Antara cara luar biasa dia apa? Pasang kaki, pecah belah pembangkang. Ini yang kerja memecat orang, kerja dia saja betul. Saudara, saya nak bagi tahu hari ni, saya simpan lama benda ni. Saya simpan lama. Hari ni pun saya sarah, tak pakai teks. Saya memang nak bercakap daripada hati saya. Saya simpan lama, saudara. Soal dia, saudara tahu atau tidak? Kalau bukan kerana manusia bernama Muhyiddin Yassin itu, hari ini Anwar Ibrahim tidak jadi Menteri Perdana Menteri. Kerajaan hari ini tidak terbentuk. Kalau Muhyiddin Yassin itu tidak pentingkan diri sendiri. Betul, kita akui, kita menang pilihan raya, kita boleh kumpul SC yang cukup. Tak? Tapi akhirnya yang di-Pertuan Agong minta apa? Dia agung. Yang di-Pertuan Agong, dia raja. Saudara, yang Tuan Agong titah apa? Minta 3 nama bermula. Minta 3 nama. Kenapa bagi? Aku dia layak jadi Perdana Menteri. Kenapa ni? Bila? Mungkin. Raja terasa hati. Raja minta nama lain. Tak boleh. Sana juga bagi. Sampai akhir keluar daripada istana buat sidang media, saudara. Hari sidang media dia bantai Agong tu, saya tepuk dahi lah. Saya kata ni gila. Demi dia je nak jadi, orang lain ni semua bangang. Ahli parlimen dirantut insinyur tau. Kalau dia jadi Perdana Menteri, saya nak minta dia visa politiknya. Saudara, kita ada banyak berkaliber. Tapi kerana keakuan, jadi sekali, tengah-tengah tu tiba-tiba, saudara tahu atau tidak, ada peristiwa di mana perubahan di tengah jalan memang nak berlaku. Tapi akhirnya, tak boleh. Aku je boleh jadi Perdana Menteri kali kedua. Bukan sekali, 2 kali. Kali ketiga terjadi. Saya dah cakap, Anwar Ibrahim ni memang orang dah benci. Satu je cara Anwar Ibrahim, pecah belah. Anwar dah tak boleh bela diri dia. Orang kata Anwar tak layak jadi Perdana Menteri, Anwar gagal, kerajaan gagal. Betul atau tidak pada ketika tu? Semua orang tala kat dia. Dia relax dia kata apa?
Okey, baik. Kalau Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri, siapa nak ganti? Saudara, itu bola Anwar Ibrahim nak pecah belah pembangkang. Ada pembangkang bebal pergi sambut. Umum dalam sampai bergaduh, terbang kursi dalam Perhimpunan Agong. Untuk apa? Oh, Muhyiddin Yassin mesti jadi Perdana Menteri. Ini apa? Sepatut jangan bincang, terus serang. Rakyat nak dengar. Isu minyak tak sebut, isu harga barang tak sebut, isu kepayahan hidup rakyat. Lupa bermain dengan kuasa. Asyik soal diri aku. Saya jadi marah. Itu titik pertembungan saya dengan Muhyiddin Yassin. Saya kata bangga apa? Saya minta maaf kalau kasar. Saya memang tak nak mengucap daripada jiwa saya. Soal dia, kenapa perlu main bola Anwar Ibrahim? Saudara, akhirnya Allah buka hijab. Allah buka hijab. Akhirnya baru kita, saya ni kalau setakat bukti rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya ni, macam menu tom yum saya simpan kat rumah. Minggu ni nak buka apa, minggu depan nak buka apa, saya ada semua. Akhir bang, abang tahu orang hantar dekat saya apa? Orang hantar 10 juta akuan terima, menantu dapat. Ini realiti. 10 juta cash. Bila peristiwa tu berlaku kak? Kan itu saya sabar. Kalau tak betul, kau suruh menantu kau balik dengan saman cik Gobat. Ini teguran besar saya bagi. Mana mungkin saya diam? Askar pun terterap, panglima tentera terterap saya kerjakan. Berapa ramai. Akhirnya, setiap saya kerjakan kerana rasuah. Tapi tiba-tiba saya tak boleh diam. Kak, tahun 2020, tahun 1999, hujung tahun. Doktor, bukan 1999, kita merintah tahun mula-mula Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. 2018, 2019, sebelum 2020, 2019. Spenco, akak tahu tak, kereta-kereta kerajaan ni sebelum tu ada tender 30 tahun. Nama tender tu, syarikat yang ambil tu Spenco. Tender Spenco membekal kereta kerajaan. Tender Spenco habis. Dr. Mahathir buat keputusan dalam kabinet lah. Dr. Mahathir cakap, beginilah. Isu Spenco ni kita kena buka tender. Pertama. Kedua, kita mesti bagi syarat daripada 30 tahun lebih pergi ke 15 tahun je. Tak boleh lama dah macam dulu kan? Kedua, ketiga ialah wajib syarikat Bumi Putra. Baguslah kan? Ni maka berjalan tender. Akhirnya tender itu dianugerahkan. Dia yang buat tender semua ni Kementerian Keuangan. Tender itu diberi kepada siapa? Projek itu diberi kepada sebuah syarikat, namanya ialah Cekap Urus Niam Berhad. Nama syarikat yang menang ni, dengar betul-betul lah. Cekap Urus Niam Berhad ini syarikat apa? Syarikat gabungan Berjaya, gabungan beberapa player otomotif, gabungan apa namanya ni, Naza Auto, semua ni masuk bina sebuah syarikat Cekap Urus, dapat. Dan awal-awal lagi memang dalam rekod syarikat Spenco telah diketepikan. Sebab apa? Bukan Bumi Putra. Bukan Bumi Putra. Ini syarat tertulis dalam iklan. Baik. Maka sebaik saja award, ada mesyuarat pertama, mesyuarat kedua, COVID pun datang. Dan kerajaan pun bertukar. Lepas COVID datang, buka saja COVID yang pertama, ingat balik, buka COVID yang pertama, saudara, kak tahu tak apa berlaku? Menantu panggil Vincent Tan. Ni saya boleh sebut semua benda. Kerana saya ada bukti. Panggil untuk apa? Panggil untuk apa? Okey. Panggil menantu, apa namanya ni? Menantu panggil Vincent Tan. Vincent Tan, kamu dapat projek ni, tahniah. Saya pun terkejut kan. Projek ni sebelum COVID dah dapat ketika zaman Dr. Mahathir. Dan memang kita melalui tender terbuka. Okey. Kamu dapat, kami minta 100 juta. Minta berapa? 100 juta.
Masa tu nak pilihan raya Sabah. Minta 100 juta. Lepas 2 hari Vincent Tan datang. Vincent Tan cakap apa? Vincent Tan sebut 100 juta boleh lah sebab kita dah menang. Bukan kita nak lobby, kita dah menang. Jadi kita bagi 10 juta tunai derma politik dan penerimaan ditandatangan. Boleh lagi, tak boleh lagi. Oh, mana ada, kita semua masuk akon parti. Nak tanya 10 juta kau sapu daripada Vincent Tan, menantu pergi hantar kat mana? Akon parti mana masuk? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, itu saya bila saya tahu saya hilang Sabah. Dan itu apabila tak pernah jawab, asak, dia pecat. Dia pecat bukan sebab saya nak jatuhkan dia. Kejadah saya nak jatuhkan dia. Saya bukan orang Hamzah. Saya daripada PKR. Nothing to do. Saya bukan UMNO. Saya bukan orang Hamzah. Sebab saya membangkitkan persoalan-persoalan ini. Dan dalam keadaan saya terus menyerang Anwar Ibrahim, saya kena pecat. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana tu hari ni apa berlaku hari ni? Cikgu Bat ni mendedahkan bagi pihak Vincent Tan. Mana saya dapat benda ni? Saudara jangan tanya. Sama macam bini jeneral tentera tak tahu tentera kahwin lagi. Saya dah tahu. Tu saudara jangan tanya lah mana saya dapat. Count bank panglima tentera kak tahu tak? Ni bukan sajan. Bukan yang jaga guard house. Panglima tentera. Saya dapat. Jangan tanya benda tu. Tolong. Sebab nanti ramai kena sungkit. Ramai. Benda ni kak. Kadang-kadang kursi bercakap, tiang bercakap, radio bercakap. Kan? Itu kak jangan tanya. Tapi yang saya dedah ni, artinya Vincent Tan marah dengan saya. Vincent Tan marah dengan saya. Tahu tak kenapa? Sebab kes ni dia simpan untuk pukul Muhyiddin Yassin, untuk dia Vincent Tan provide kepada Ibrahim untuk pegang telur Muhyiddin Yassin. Hakikatnya apa? Sebenarnya bila Vincent Tan bagi 10 juta, kak tahu apa berlaku? Selepas pilihan raya Sabah, kontrak Vincent Tan dibatalkan. Kontrak cekap urus dibatalkan kerana minta 100 tapi bagi 10 dibatalkan dan dibagi kontrak tu kepada siapa? Sengko. Hari ini apa berlaku? Vincent Tan saman Kementerian Kewangan kerana pembatalan yang tanpa alasan dan cara yang jahat. Tapi kes kat mahkamah, saudara, kes dah daftar saman apa semua, ini simpan. Bila nak tutup? Ketika Muhyiddin Yassin gagal memainkan peranan memecah belah pembangkang, time itu kita tutup. Nampak? Faham tak? Selama ni saya simpan. Malam ni, langkah-langkah nak putus, hantu saya sebut. Bila saya sebut sikit dia, kawan-kawan PAS pun tegur. Punyalah PAS ni, dia punya sikoh berkawan ni, nak jaga kawan ni. Saya ni pukul presiden saya. PAS saya tegur. Cikgu Bat sabarlah. Sabar. Ya, ngucap sabar. Sekarang sama-sama kita tak sabar. Tak sebab tiba masanya. Satu, Vincent Tan saman. Kedua saya nak bagi tahu. Saudara. Ni, SPRM telah pun memfailkan pendakwaan kepada siapa? Kepada Sengko, syarikat yang dapat. Kerana apa? Kerana syarikat yang dapat tu dapat dengan cara menipu. Projek tu settled Bumi Putra, tapi dia dapat. Saya tahu tak kedua-dua kes ni sasaran dia siapa? Muhyiddin bin Yassin. Senang je Menteri Kewangan sekarang ni dah pakai cop mata satu. Siapa namanya ni? Menteri Kewangan pada ketika tu Zafrul, Tengku Zafrul. Saya ni minta maaf, nama orang jahat memang saya lupa. Tengku Zafrul akan datang dan bercerita semua. Jadi hakikatnya apa dia? Inilah peranan dia. Apa pecah belah pembangkang? Sekat orang ni boleh masuk, orang boleh masuk. Ketika jadi pengurusi Perikatan Nasional, apa krisis dia? Orang tengok, lembab Perikatan Nasional slow, bawalah gabungan lain. Saya faham tak? Saya boleh fikir tak dalam akal fikir orang kritik kau kerana jadi pengurusi Perikatan Nasional tak buat apa. Dia tetap tak buat apa, tapi dia buat apa? Dia buka pula satu lagi IPR. Kumpul lah parti-parti kecil yang sepatutnya kau bawa masuk lah semua dalam Perikatan Nasional.
Nampak atau tidak? Aslinya benda-benda macam ni. Kan? Saya kadang-kadang tak boleh lepas sekali. Allah susun. Fas ni merasakan benar-benar sampai ke satu tahap kena mufarakah demi agama, bangsa dan tanah air. Kepentingan ummah melebihi kepentingan jemaah. Pas berkorban. Membuat keputusan yang besar. Kami ni sampai sekarang parti pun tak ada. 13 hari bulan ni baru nak lancar parti. Itu pun saya katakan kawan, tenang. Tengku Razali ketika UMNO diharamkan perlu hampir setahun baru buka Semangat 46. Anwar Ibrahim sama kita dulu kan. Tahun 98 bulan 9 kena pecat. Tahun depan tu bulan 4 baru buka parti. Yang tujah kita mana parti kau tu mereka kumpulan kecil dalam bersatu yang hilang arah, yang kerja nak pecah belah membangkang tu. Kan? Jadi saudara-saudara yang seperti sekalian, selebihnya sahabat saya daripada PAS lebih arif mengulas benda itu lah. Ya, tapi yang saya nak bagi tahu apa dia? Rakyat Malaysia kena bersedia. Ribuan yang mendengar di live. Tindakan yang kita ambil ialah untuk memutuskan tangan Anwar Ibrahim daripada mengawal pihak yang lawan rejim. Kita tidak boleh munafik. Kita tidak boleh lawan setengah-setengah. Kalau nak masuk suku, datang Negeri Sembilan. Nak lawan penuh-penuh hati. Tak boleh suku-suku. Jadi saudara, kali ini kita akan menyatukan kekuatan. Bawa dan dakap semua. Ni, kepada pemantau-pemantau Haji Sufi. Adun sini, ada tadi saya nampak dalam gelap. Saya bagi tahu bahawa kita bukan saja Pahang, termasuk Selangor, Perak, Sabah, Sarawak dan Malaysia. Kita boleh kembalikan kepada trek asal kestabilan negara bernama Malaysia kalau kita meletak kesatuan untuk agama, bangsa dan tanah air ini sebagai pelaksanaan, bukan semata-mata sedap dalam ucapan. Tapi kenalah pengorbanan. Janganlah kau nak cakap nanti berapa kursi saya dapat, berapa esko saya dapat. Apa macam tu dah kan? Kita patut bawa berjuang ini dulu kan? Hari ni isu saya tulis sebut baik isu UEC-nya kan. UEC ni orang tanya saya, cik ulas lah sikit. Saya kata nak ulas macam mana? Isu ni isu yang langsung cerdik. Saya bayang kat India ataupun dekat China. Ini bukan perkauman tapi sekadar menyebut negara yang besar. Tiba-tiba dalam negara tersebut, saudara, ada sekumpulan budak-budak Melayu, budak-budak Malaysia. Tak peduli juga nak ambil kat SPM. Kau pergilah belajar kat sekolah Cina tu, sekolah kerajaan India ni kau kan. Nanti kau pergilah peksa, besok senang nak kerja kat negara tu. Kami nak ambil SPM juga. Ambil lah SPM. Bila ambil SPM, tiba-tiba kan, SPM nak masuk universiti lah. Nak masuk universiti lah kat India. Nak masuk universiti kat Cina. Saudara, berkeluar mata darah pun tak dapat kita pujuk. Akak faham tak saya kak? Pandai akak. Saudara, macam itu UEC. Untuk apa? Kamu ambillah dalam peperiksaan yang sebenar. Dan nak kelabu mata kita dengan kita bukan sekadar lulus UEC, kita luluskan sekali dengan kelulusan sekolah tahfiz. Kak bang, kita masukkan anak sekolah tahfiz, kita dah rangka anak kita nak pergi mana, betul ke tidak? Tak berlumba nak masuk UiTM dah, tak berlumba nak masuk universiti dah. Kita dikaburkan, akhir tiba-tiba sijil UEC tu sama lah dengan sijil ngaji Quran. Gila bahagia betul. Tak ada usah marah, cara membodohkan orang tu. Terus saudara yang semati sekalian, isu banyak. Dan itu kita akan kembali insya-Allah saudara. Saya sebagai orang dalam pembangkang, bukanlah ahli parlimen, bukanlah apa, tetapi orang aktivis yang sama merangsang perlawanan dalam negara. Sepatutnya dalam dunia
Orang politik kena fikir masalah rakyat. Hanya di Malaysia, rakyat kena fikir masalah orang politik. Saya minta maaf. Tapi perkara ini kita nak betulkan. Dan saya kena faham akan ada pasukan-pasukan picisan mereka yang berpisah-pisah untuk tidak bersama dalam jemaah yang besar demi kepentingan ummah. Mereka ini tidak lain dan tidak bukan adalah tangan Anwar Ibrahim yang saya sebut awal tadi. Anwar pasti akan salah dengan cara biasa, kecuali dengan cara luar biasa memecahkan kesepakatan kita. Jangan bazirkan undi saudara, jangan bazirkan tenaga saudara. Beradalah dalam pasukan yang besar dan pasukan yang benar-benar ingin membela dan membebaskan tanah air. Kepada sahabat saya daripada UMNO dan Barisan Nasional, kamu dah duduk situ, kamu dah kenal bagaimana hari ini bajet pemotongan bajet semua kementerian, ada 8 kementerian telah dipotong. Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, kemajuan desa dan wilayah, timbalan Perdana Menteri punya kementerian pun semua dipotong. Tapi akak tahu, satu pun kementerian puak-puak ni tak dipotong. Pasal apa tak potong? Kenapa tiba-tiba nak berjimat termat kena Melayu dia jimat termat? Kenapa tak potong KPKP? Kenapa tak potong Kementerian Wilayah Persekutuan? Sebab apa? Kenapa tak potong KESUMA, Kementerian Sumber Manusia? Kenapa tak potong kementerian mereka? Sebab mereka lah kuasa sebenar yang mengawal negara ini. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Selesai satu bab. Masuk bab kedua, penutup. Ini 2 bab benda-benda muatan je. Cerita pasal Negeri Sembilan. Nak dengar tak? Negeri Sembilan ni saudara bukan kata akak poning dengan saya sekali poning. Sekarang dah ada 2 yang tuan. Kan? Saya dolok Datuk Jalal kan. Tu bawa balik 19 tu diangkat sumpah balik 2 menteri besar. Senang 2 yang tuan 2 menteri besar. Kita buat shift. 1 shift pagi, 1 shift petang. Kan? Saudara dia begini. Isunya ialah ada permainan di belakangnya. Saya orang politik. Saya disclaimer dulu. Betul saya orang politik. Tapi saya anak lingkungan. Saya orang adat. Saya ada dalam pemakaian adat itu sendiri. Dan pertama sebagai orang adat, saya berhak bercakap apa benda yang betul dan apa benda yang salah. Kedua, sebagai orang politik, saya masuk campur sebab memang di belakang dia ialah kuasa politik yang menghura-harakan keadaan ini. Pertama, senang saya cerita beginilah. Tuan-tuan, nak tengok betul atau salah. Ini saya cerita. DAP sokong siapa? DN2 tu, kan? Satu kan MB yang bersungguh pertahankan sampai Anwar Ibrahim pun, DAP sokong kat situ lah salah. Sepe mudah orang kampung. Anwar telah tiba-tiba menyatakan, kerajaan pusat cuma mengiktiraf satu orang. Tak tahu, itu salah daripada Perlembagaan Negara Perkara 71. Di mana raja, sultan, yang di-Pertuan Besar tak ada kerja Perdana Menteri dah. Perdana Menteri tidak boleh campur tangan. Itu hak dan kuasa negeri. Pengumuman Anwar Ibrahim tu sendiri ialah salah. Kedua, saya nak bagi tahu. Ramai orang cakap, tabal macam bukan tabal. Saya kena faham betul-betul. Tabal yang di Pertuan Agong pun kalau jadi Agong setahun lepas tu baru tabal. Dia ada acara dia itu tabal, pertabalan. Yang kita lakukan itu ialah pemasyuran bagi tahu. Negeri Sembilan ni saudara, kebanggaan kita sepatutnya orang Melayu. Pertama, ia adalah kita menunjukkan lebih cerdik jauh daripada orang putih. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya ialah
Orang putih bangga. Dalam buku sains politik bangga. Tulis apa? Amerika punya bijak politik, punya bijak pentadbiran tahun 1776 dah buat Persekutuan Amerika. Amerika tu tahun 76. Beberapa negara bergabung dan membentuk Amerika. Maksud dia apa? Negeri Sembilan, catatan awal, dan saya percaya ia berlaku lebih awal, tapi ditulis dia awal, apa dia? Tahun 1773. Orang Melayu 3 tahun lagi cerdik daripada orang putih mereka. Bukti dia apa? Persekutuan Negeri Sembilan dibentuk 1773. Gaduh sama sendiri. Panggil orang Melayu ni memang kau jauh mengaduh lah. Bukan kata orang politik jam ni tu. Gajo zaman Marin pun tahun 73 tu bergasak kau jauh. Lotih bergasak. Oh, kau nak jadi gajo ni kan? Pergi cari pagar riyung. Jemput jadi gajo. Itu kisah dia. Maksud dia apa? Kuasa kedaulatan pada ketua-ketua luar. Luar ni negeri maksud dia. Ketua luar memilih seorang yang dipertuan besarkan. Jadi kuasa melantik, kuasa menurun, undang. Dulu ada 9 luar. Luar Ulu Pahang, luar Naning, apa semua. Tapi, kerana orang putih ni tamak cukai, dia beda-beda. Kita Kelang tu dulu Negeri Sembilan. Ada luar Kelang. Ada luar Ulu Pahang. Kemomoy, Mancis, apa semua tu kan. Pahang ambil. Dia buat nak buat sistem cukai. Naning tu dulu Alor Gajah ni 9 punya. Ambil lah perang Naning. Almarhum pejuang Melayu Dol Said terkorban kerana peristiwa itu. Akhirnya Melaka lah ambil. Tinggal 4 luar. Kaedah bahasa Melayu sekarang nak faham cakap kampung, capo yang tuan, capo 4 undang. Syarikat tu nama contohnya Syarikat Negeri Sembilan Berhad. Capo pemilik? Pemiliknya ialah 4 undang. Habis yang tuan siapa? Yang tuan ialah non-executive chairman. Dia chairman tapi dia non-executive. Syarikat dia punya. Tadi nak jadi ketua kepada syarikat, operasi syarikat siapa? Non-executive chairman lah, dia chairman. Tapi ketika pemilik syarikat siapa dia? Empat undang. Empat undang boleh pecat tak? Boleh. Kena nak buat mesyuarat syarikat nak jadi ketua, ada acara, ada SOP. Ada dia punya syarat. Tapi nak pecat ni, kau dalam teksi 4 orang tu duduk, kita pocek lah kan, pecat lah. Pertama. Kedua ialah, dalam Negeri Sembilan ni, dia mengamalkan apa dia? Adat yang dipanggil, sistem yang dipanggil, monarki demokrasi. Monarki demokrasi ni maksud dia apa dia kak? Dia demokrasi dari sistem pemilihan. Anak buah memilih Tok Kodim. Tok Kodim memilih Buah Pak. Buah Pak memilih Datuk Lembaga. Ada ramai lah ni. Datuk Lembaga katakan di Johor ada 12 orang Datuk Lembaga. Mati undang. Datuk Lembaga mesyuarat dulu nak pilih siapa undang. Yang tuan mati. Ampe undang ni kena mesyuarat dulu. Bukan pergi baca Yasin nangis lah. Kena mesyuarat dulu. Nak pilih siapa raja untuk menyempurnakan jenazah. Raja yang mati. Begitu sistem kita saudara. Dia sistem yang sangat elok. Orang sains politik baca buku, terpaksa baca dia 3 kali macam-macam buku nak mencari istilah apa. Sebab apa? Sebab orang negeri Melayu inilah satu-satunya negeri dalam dunia yang mengamalkan monarki demokrasi. Tapi tiba-tiba sistem ini didengki saudara. Mula diiri hati, mula nak dihancurkan. Kan itu saya sebut, saya tak boleh nak sebut panjang, tinggal 5 minit. Tapi saya sebut, saudara, ada permainan di mana ada dana yang masuk, malah balai luar Sungai Ujung yang ada duit melalui entiti haram yang dibeli, kan? Saudara, akhirnya orang tanya apa? Itu 2 benda lah saya nak jawab. Orang tanya, Cikgu Bat, kenapa tabal dekat resort? Saya ada lagi tu. Kenapa tabal kat hotel? Saudara, pentabalan sebenarnya, pentabalan, saya minta maaf, pemasyuran itu sepatutnya dibuat di balai. Balai yang di Tuan Besar Seri Menanti ni, maksud dia ialah istana dia. Patutnya di situ semua benda. Tiba-tiba 8.30 polis kopong. Sebab apa polis kopong? Saya pun tak tahu. Tapi arahan bangun pagi tadi, ketua saya turun kopong sini. Kak,
8.5. Dalam tak boleh masuk, luar tak boleh masuk, dalam tak boleh keluar. All kepung. Kenapa dan mengapa tidak ada alasan? Ini ada permainan Anwar Ibrahim? Ada. Sebab Anwar Ibrahim menghubungi Tengku Besar Tampin. Suruh stand down. Ini isu adat. Kenapa kamu masuk campur? Kedua, pukul 9.30 pagi. Bila Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Besar yang ke-12 Tengku Nazaruddin Ibni Almarhum Tengku Jaafar telefon. Kita telefon tanya mana? Dia kata depan dia ada Ketua Polis Negeri Sembilan. Polis ada ramai sangat. Dia tidak dibenarkan bergerak. Saya mudah bincang-bincang. Tanah itu tanah jajahan. Siapa dia? Tanah jajahan Tengku Besar Tampin. Dia kata, tunggu, ini ke tanah jajahan Tunggu. Tunggulah pergi. Kat Negeri Sembilan ni kan dibina daripada beberapa negeri membentuk Negeri Sembilan. Ini semua raja dia. Tengku Besar Tampin pergi. Lepas tu Tengku Besar Tampin pun bagi tahu kemudian, saya juga ditahan di bilik yang beresingan. Akhirnya, pada apa kena turun lah. Saya turun, saya bawa Tan Sri Rais, itu yang video viral berdebam tu, Tapi saya pun tak faham betul-betul cerita betul. Kenapa kita nak naik jumpa? Tak boleh ni. Akhirnya bila naik ke Undang Johor, naikkan Tan Sri Rais berapa orang, saya dah dekat atas ni, kita pun tak tahu apa, dah panas hati kan. Saya pun turun bawah. Maka lafaz harakah adalah Sufi Kamari kebetulan saya kata pick on kamera harakah naik. Jadi media rasmi Yang Tuan Besar Negeri Sembilan kan. Bukanlah dia tak ada kena-mengena pun, tak kontak, tapi sebab dia ikut saya kan, saya suruh on kamera. Dia dapat, dia seorang dapat peristiwa bersejarah itu. Kalau tak ada dia, tak ada media boleh kop. Itu wa makarallahu wallahu khairul makirin lah kan. Tuhan rancang. Soal dia apa? Lepas lafaz saja tu keadaan bertukar. Polis tadi sama dia beratur, terus dia pun sama tabik, dia lah iring Tengku Besar Tampin balik ke istana yang di-Pertuan Besar dia pula iring Yang Tuan yang ke-12 iring balik ke istana Tampin. Dan di istana Tampin telah disempurnakan majlis yang lain. Katun tak kak? Katun. Kalau kau boleh macam ni, kau nak bertumpung dengan Dan pagi tadi pasal apa? Yang nak payah-payah sangat pasal apa? Kerana itu saudara, ini adalah permulaan. Kenapa Negeri Sembilan? Negeri Sembilan ni negeri agung yang pertama. Negeri Sembilan ni bukan sekadar kau kena Mansur Sultan. Ni player adat ni beribu ni. Ketiga ialah Negeri Sembilan ni Sultan Yang Tuan Besar ni iaitu Tuanku Abdul Rahman kan. Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Agung yang pertama Tuanku Abdul Rahman. Saudara, Yang Tuan Negeri Sembilan ni orang paling sayang. Saya percaya hari ni dalam poket semua orang ada gambar Yang Tuan Negeri Sembilan. Kan? Duit lu. Dan itu ialah pengasas kepada sistem Raja-Raja Melayu penggiliran. Kan itu saya bagi tahu. Ini permainan jahat. Dan bila nama Sungai Ujong sebut dengan jelas Anthony Lok, nama Anthony Lok itu dalam kenyataan Sungai Ujong, ia mengimbau ingatan saya. Kenapa sedia mengimbau ingatan saya? Kepada asal usul DAP. Pendek cerita lagi kak, kan, dalam keadaan pendek dah panjang lah ni kan. DAP ni asal dia daripada Singapura, PAP. Tahun 1957 Singapura nak masuk Malaysia dah. 1957 dah jumpa Tengku Abdul Rahman. Okey, dah jumpa Tengku Abdul Rahman. Tapi Tengku kira siapa apa? Tengku cakap kalau di Singapura ramai bukan Melayu, beza dengan Melayu sini, orang Melayu cair kak. Bumi Putera cair, nombor tak kukuh. Jadi 57 tak bawa Singapura. 1963 pembentukan Malaysia.
bulan September 1963. Sebelum itu orang putih Awar, Sabah, Sarawak dan Brunei merdeka sekali dengan Malaysia. Bentuk Malaysia 1963. Singapura cuba sekali lagi. Bawa lah Singapura. Tunggu tengok Bumi Putera Sabah, Bumi Putera Sarawak campur Kali Darab, campur Bumi Putera Malaysia, Bumi Putera Semenanjung, Bumi Putera Tanah Melayu. Beza dengan bukan Bumi Putera Singapura yang ramai. Okey, balance. Boleh. Pertahan Melayu ni boleh. Maka merdeka kita sekali. Tapi Tengku pesan apa? Dalam memoai Tengku, tulis dengan nyata. Tengku minta semua berjanji. Sabah jangan kacau politik Sarawak, Sarawak jangan kacau politik Sabah. Singapura jangan kacau politik orang mana-mana. Nak Singapura bertanding Singapura sahaja. Akhirnya apa berlaku? Pilihan raya pun dibuka. PAP masuk bertanding sampai Semenanjung, sampai ke utara PAP bertanding. Kempen dia apa? Malaysia. Hak sama rata. Untuk bukan Melayu senang terbeli imajinasi. Untuk Melayu yang berfikiran sekular, berfikiran liberal, pendidikan luar sebagainya pada ketika itu yang banyak, mudah terbeli, saudara. Akhir Tengku kata tak boleh. Dia menang pula kursi PAP, menang kursi di sini. Akhir Tengku kata kau ni betul pembohong. Sudahlah. Kalau biarkan kau ni hancur Bumi Putera awal lagi dulu. Maka buang Singapura. Tapi PAP diam tak? PAP tak diam. Dia buat apa? Dia telah hantar Chen Man-hen balik, suruh Lim Kit Siang balik, buka DAP 1967. Seperti kata timbalan Presiden UMNO, DAP tak pernah bermuka-muka. Betul, dia tak bermuka-muka. Sebab 1967 dia dah isytihar dah apa, deklarasi Setapak 1967 boleh apa, Bumi Putera adalah sistem apartheid yang menindas rakyat. Sistem Bumi Putera wajib dihapuskan. Kedua, apa dia? Kedua ialah nak maju Malaysia mesti menjadi negara sekular. Sekular sepenuhnya. Maka dia nak mansuhkan Islam sebagai agama persekutuan. Boleh mansuh? Boleh mansuh. Sebab apa tak boleh mansuh? Sebab ada payung. Maka kena mansuh payung dulu. Saudara, mereka tidak pernah berhenti. Sebenarnya 60 tahun DAP baru ni, apa kata Presiden DAP? Apa kata Gobind Singh? Kami masih percaya dan yakin dengan perjuangan Malaysia. Kan itu sahabat-sahabat UMNO. Sahabat-sahabat UMNO. Fahamilah roh kelahiran UMNO itu. Kami mengajak diri kami sendiri untuk menginsafi perjuangan ini. Masanya untuk kita merangkul dan mendakap, berlaku jujur dan ikhlas. Demi perjuangan dan demi abata, kita kena korbankan ego, tidak ada tempatnya dalam tempat ini. Malaysia hanya boleh diselesaikan dengan kestabilan. Hanya dengan kestabilan, hak Melayu dan Islam boleh berada di tempat ini. Dan sudah tentu ia perlu disulam. Dengan apa? Integriti. Dengan apa? Dengan kesungguhan dan iltizam menjadikan negara ini negara terbaik. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, di depan kita berlaku cabaran. Kebijakan untuk mengenepikan muslihat perlu ada di kalangan semua orang. Saya minta maaf di atas kesulitan yang saudara berdepan ini. Tapi kita menjanjikan perlawanan pembelaan rakyat kali ini merupakan pusingan penting. Saudara, kita tidak mampu hilang tanah air ini kerana ini ialah tanah agama dan bangsa kita. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Why so serious?